Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Ojom. Untuk hari ini kita nak throwback dan recap balik muzik video paling ikonik dalam sejarah dunia. Dari zaman MTV sampai ke TikTok, muzik video bukan sekadar pelengkap lagu, tapi jadi visual statement yang ubah cara dunia tengok artis. Dan Ojom dah pilih 8 muzik video yang bukan sahaja cantik dan unik, tapi juga jadi fenomena budaya. Kita mulakan dengan kumpulan Blackpink. Video Do 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 ni bukan calang-calang. Tahap produksinya memang sinematik gila, penuh dengan visual glam, tenaga K-pop dan simbol kuasa wanita moden. Dengan lebih 2 bilion tontonan, video ini berjaya jadikan Blackpink nama besar di seluruh dunia. Pink Tank, Glitter Hammer, siapa je yang boleh lupa kan? Okay, next video ni simple tapi genius. Daripada OK Go dengan lagu Here Is Goes Again. Tak ada CGI, tak ada set mahal, cuma treadmill, koreografi yang kreatif gila. Video ni jadi viral masa YouTube baru naik. Buktikan idea besar tak semestinya perlukan bajet yang besar. Kalau korang fikir low cost tak boleh nak meletup, korang tengok video klip ni. Seterusnya kita masuk ke dunia yang pelik tapi berani dari Billie Eilish. Muzik video Bad Guy bawa visual estetik dengan warna neon, ekspresi yang pelik dan vibe anti pop star. Video ni redefine apa maksud jadi cool. Bukan seksi, bukan glam, tapi pelik yang berani. Ditambah dengan Grammy untuk Record of the Year. Bad guy. Duh. Di tangga kelima kita ada Queen of Art Pop Lady Gaga. Bad Romance adalah masterclass in visual storytelling, fashion futuristic, koreografi yang tajam dan elemen teater yang over the top. Setiap frame macam lukisan, penuh simbol kuasa, cinta dan kegilaan. Fun fact untuk video klip ni, menang MTV MVA untuk Video of the Year. Kalau korang suka mix antara reality dan animasi, inilah OG dia. A-ha, Take On Me. Teknik rotoscope dalam video ni masa tu memang luar biasa. Gabungan dunia nyata dan lukisan pensil jadi visual signature era 80-an. Dan lagu ni masih evergreen sampai sekarang. Ikonik, nostalgic, sama dengan perfect combo. Di tempat ketiga, kita balik ke Asia. Psy dengan Gangnam Style. Lagu ni bukan sekadar viral, tapi ubah internet selamanya. Video pertama capai 1 bilion view di YouTube dengan tarian kuda paling dikenali dunia. Humor, satria dan vibe gila. Psy buktikan Asia boleh conquer global scene dengan fun energy. Di tempat kedua, kita ada video klip yang simplicity dan right. Beyonce, 3 penari, 1 set hitam putih, tiada cut berlebihan. Tapi setiap gerakan on point. Video ni jadi trend dance challenge seluruh dunia, termasuk parodi dari Justin Timberlake sendiri. Satu lagi contoh, untuk jadikan muzik video yang ikonik, tak semestinya perlu kerja yang rumit. Dan inilah raja sebenar muzik video, Michael Jackson dengan lagu Thriller. Video berdurasi 14 minit ni lebih macam filem mini daripada klip lagu. Zombie dance, storytelling dan visual horror campur pop. MJ cipta standard baru untuk muzik video selamanya. Sehingga hari ini, masih dianggap video paling berpengaruh dalam sejarah. Memang legend. Jadi itulah dia top 8 music video paling ikonik dunia. Dari zaman Michael Jackson sampai ke Blackpink. Satu benda yang sama, kreativiti tak pernah lapuk. Korang rasa video mana yang paling power? Drop komen korang kat bawah ni. Dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk lagi konten budaya pop dari Ojom. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.